Ini ialah gambar original dan ini pula ialah gambar yang aku dah edit. Jadi apakah perbezaannya? Perbezaannya ialah dalam gambar ni ada aku. Dan macam yang korang tengok, gambar ni nampak real. So hari ni aku akan tanyalah TikToker dekat Malaysia ni kalau mereka ingat aku dengan menggunakan gambar yang aku dah edit tu. Caranya ialah aku akan upload gambar ni ke story, letak caption dan tag diorang. Lepas tu aku akan tunggulah selama 23 jam dan tengok siapa yang akan respons. So kalau korang nak tahulah siapa, tengoklah video ni sampai habis. Okay, aku akan bagi tahu je lah. Ada 6 orang yang respon. So TikToker yang pertama ialah Ryan Bakery. So siapa tak kenal Ryan Bakery? Bagi aku lah, dia adalah jantung TikTok di dalam Malaysia. Sebab buka je TikTok akan keluar dia. Dan dia juga sangat-sangat lawak. So boom, ni lah gambar dia. Tengok dekat belakang tu, aku macam acah-acah posing dekat situ. Nampak macam tidak real, of course. Dan aku tak tahulah kenapa mereka tu semua marah. So aku akan pergi letakkan caption, maaf bang sebab interframe di dalam gambar. Kalau macam yang aku tengok sekarang, rupa dia memang tak ngam. So who cares? Yang kedua pula ialah Adam Bakery. Aku rasa dia ni juga adik-beradik kepada Ryan Bakery. Aku tak tahu. Ni lah gambar dia. Sebenarnya aku memang tak ada idea apa nak letak ke belakang tu. So aku tambahlah beruang. Sorry kalau termasuk dalam gambar ada makhluk yang kacau. Okay, ni aku memang tak tahulah apa nak letakkan caption dia. Memang mengerut. Tapi tak apalah, aku letak je. Dan rupa dia tak nampak real. Walaupun ada shadow ke situ. Mungkin dia punya warna tu nampak tidak ngam dengan alam sekitar. Seterusnya pula ialah Red Toro Kun. Kawan juga dengan si Ryan Bakery. Inilah dia gambar tu. Dan gambar ni sangat-sangat real. Buktinya ada dekat situ. Tengok belakang tu. Ada aku. So ni waktu ni ialah panggilan. Aku tak tahu nak panggilan apa. Panggilan ke? Dan caption yang aku letak ialah aku je yang pakai baju lain. Tapi aku rasa dia memang akan percaya lah kalau aku send gambar ni dekat dia. Sebab aku memang berada dekat situ. Apa yang nak dinafikan? Next pula ialah Wan Chai, adik-beradik kepada Tawan Chai. Okay, Wan Chai ni dia berasal daripada Sabah. Dan dia juga seorang kawan kepada Ryan Bakery. Lawak dia tu, push, bapak ah. Ni lah gambar yang aku dah masukkan. Nampak real. Dan nampak juga boleh dipercayai. Posing aku pun sama dengan dia. Mungkin dia tak ingat aku ke belakang tu. So aku akan letakkan caption, Selamat Hari Raya. Walaupun sekarang ni ialah bulan puasa. Tapi tak lama lagi kan nak raya. So seterusnya pula ialah Imran Bat, seorang tukang masak yang sangat-sangat hebat. Walaupun dia tak bercakapkan, dia boleh buatkan korang ketawa. Boom, ni lah dia. So gambar ni memang real. Aku memang berada dekat situ. Tengoklah cahaya dia, shadow dia, aku punya bayang-bayang tu. Dan sebagai buktinya ialah aku sekarang tu dekat Parrot to be Mix, satu tempat yang berada dekat China. Tak sedar pula saya masuk dalam gambar. Aku rasa macam pelik je dia punya ayat tu. Tak apalah, janji apa yang nak disampaikan tu adalah mudah dipahami oleh siapa-siapa yang akan baca. Terutamanya Imran Bat. Yang seterusnya ialah Ketiak Goreng. Dengan nama pun korang rasa dia tu macam mana. Ni lah dia. Dalam gambar ni macam aku ni seorang stalker yang sangat-sangat menyeramkan. Aku pun rasa tak selesa dengan gambar ni. Well. Maaf sebab termasuk dalam kacekak. So aku rasa siapa yang tahu dia ni confirm dah tahu apa maksud kacekak. Seterusnya pula ialah Mas Bro Arnold. Linggang gole. Salah. Mas Bro Arnold ni dia adalah pencipta untuk perkata double. Dia ni lah seorang rapper yang sangat hebat. Belakang tu aku tengah jalan-jalan lah. Dan tiba-tiba aku ternampak dia tu tengah posing di dalam gambar. Tapi tak kisahlah, aku jalan je. So ni lah dia punya kisah dia yang aku rekakan. So kalau korang percaya, ubatlah. Termasuk dalam gambar bah. Itulah maksud dia dalam bahasa Sarawak. Yang seterusnya pula ialah Kawi Yaro. So dia ialah seorang TikToker yang akan interview orang. Selalunya tentang mengaji lah. Boom! Aku jalan-jalan dan termasuk dah dekat dalam dia punya gambar. Memang tak dapat dielakkan lah sebab aku kan jalan dan aku tak nampak kamera. Tak sedar pula ada kamera. Seterusnya ialah Zakwan Zainal. Dia ni ialah seorang TikToker yang mahir di dalam semua bahasa di dunia ini. Boom! So what's up gangs? What's up homies? This is Zakwan Zainal. And yeah. Wow homies! Ramadan Kareem. Peace. Seterusnya ialah Qayyum Jawi. Dia juga berasal daripada Sarawak. Alright. Inilah gambar dia. So inilah aku tengah menikmati udara yang segar dan juga matahari yang cun. Cuma aku termasuk dekat dia punya gambar. Dan dia juga adalah seorang yang berasal daripada Sarawak semacam aku. Sedar ambil masuk dalam gambar. Tengah feeling matahari. Seterusnya ialah Hisham Raus. Dia membuat satu konten tentang makanan. Waktu puasa ni tak ngam lah kalau nak tengok konten dia. Yes sir. So gambar ni memang real lah. Sebab waktu tu dia pergi dekat TikTok Center dekat KL. Dan dia terjumpa aku dekat kaunter. Aku pun ambil gambar lah dengan dia. Assalam. Ingat tak saya? Mungkin dia ingat lah. Dia tu dia macam
Macam kenal je dia ni. Tapi siapa? Seterusnya pula ialah Strong doh. Ni easy je dia punya caption. Aku dah ada idea dah. Strong doh tak invite saya masuk dalam. So aku dekat belakang tu tengah nak masuk lah. Cuma aku tak dijemput nak masuk ke dalam. So aku bergambar lah di sebalik cermin tu dengan muka yang tidak puas hati. Next pula ialah Sharkman, kawan kepada Iman Ali. Dan dia ialah seorang opah yang sangat-sangat realistik. Boom! Tak sangka-sangka pula aku termasuk di dalam gambar Sharkman. So aku terpaksa lah beritahu dia yang aku ada ke dalam tu. Air yang tenang, jangan sangka tidak buaya. Walaupun rupa air tu macam tenang je dekat kawasan tu, kita janganlah tenang. Yang seterusnya pula ialah Rush dan Wafa. Selalunya konten dia adalah berbahasa ke semua bahasa di dalam negeri di dalam Malaysia ini. Inilah dia. Gambar ni memang sangat-sangat real sebab time tu aku nak pergi turun kan. Tiba-tiba pula aku ternampak mereka semua ni bergambar. So aku pun termasuklah ke dalam frame. Sorry dah sebab termasuk dalam gambar. So inilah dia Rush dan Wafa dekat bawah tu. Dan aku kat belakang tu termasuklah ke dalam frame. So sangat-sangat sedih lah. Yang seterusnya pula ialah Iqmal Nur. So dia ialah seorang penyanyi yang menggunakan kolah-kolah. So bagaikan mengaji lah, cuma dia menyanyi. Ni lah dia gambar tu. Dekat sini aku ingatkan dia nak pergi terjun, tapi rupanya dia tengah syuting gambar. Itulah sebab dia. Baiklah, ni lah caption dia. Jangan terjun bang. Alright, yang seterusnya pula ialah Boss James. Dia adalah seorang TikToker yang minat dengan kereta dan juga motosikal. Boom! So dekat sini aku tengah check dia punya kereta lah. Sebab kereta tu cantik kan. Siapa yang tak nak check kan? So kita akan beritahu lah yang kereta dia tu cantik. Kau tahu nak cakap apa? Kereta tu terlampau cantik. Itulah apa yang aku kata dekat dalam caption ni. Seterusnya juga ialah seorang yang kenal dengan Boss Jam. Dan dia juga berasal daripada Rusia. Dan sekarang ni dia tinggal dekat Malaysia. Inilah dia. Aku tahulah beberapa perkataan daripada Rusia iaitu Privyet dan juga lupa dah. Sebenarnya aku dah pernah belajar dah bahasa Rusia. Tapi aku dah terlupa dah. Mungkin disebabkan kehidupan semakin susah. Alright, 5/5 sebab gambar ni nampak real. Aku tahulah beberapa perkataan. So, Privyet. Sekejap, dia pasal jadi faham ke tak dalam bahasa Melayu? Okay, aku rasa bahasa Inggeris je lah. Inilah dia aku punya caption yang aku letakkan. Privyet bermaksud hi. Sorry, I was just walking by. Didn't notice I was in a picture. Itulah gambar dia. Aku pun ternampak dia punya kamera. So apa yang aku boleh buat. Inilah yang seterusnya. Okay, macam korang tengok kan dekat dalam gambar ni, Aku tengah mencari baju. Dan tiba-tiba pula aku termasuk dekat dalam gambar dia. Okay, memang aku ni ada dekat dalam semua gambar mereka ni. Baju kat sini cantik-cantik kan. Dan yang seterusnya ialah seorang yang sangat-sangat besar di Malaysia ni, iaitu Khairul Amin. Seorang yang sangat-sangat hebat di dalam aktiviti memasak. Oh, jangan lupa aku suka dia punya sambal tu, sambal meng. Inilah dia gambar tu. Oh, dalam gambar ni aku tengah menganalisis lah dia punya skill, macam mana dia pergi memasak dan cara dia bercakap. Aku tengah mengambil pelajaran. So inilah gambar dia. Maaf termasuk dekat dalam gambar. Aku sedang berfikir tentang masa hadapan. Dan yang terakhir sekali ialah Sof Yang, seorang editor yang sangat-sangat hebat di dalam Malaysia ini. Dan dia juga pernah kolaborasi dengan artis yang famous dekat luar negara. Dan juga Zack King, seorang editor yang sangat-sangat hebat juga. Boom! Aku sekarang berdiri dekat meja tu. Dan aku sedang memahati apa yang tengah dibualkan. Thank you sebab invite saya ke dalam meeting tu. Nanti kalau ada apa-apa, Roger je. Call je aku. Aku memang akan bersedia untuk menolong. Macam biasa, aku akan tunggulah selama 23 jam. Tapi, apa yang korang tak tahu ialah ada 4 TikToker yang dah respon aku punya gambar. Jom kita check siapa dia. Yang pertama ialah Iman Ali. So, apa yang dia respon, aku tak tahu. Jangan duduk luar. Mantap Iman Ali. Next ialah Qayyum Jawi, sama juga daripada Sarawak. Dia ada respon. Dan dia cuma repost je. Ni pun sama, mantap. Dan ada juga seorang iaitu Imran Bat. Dia respon dengan ketawa. So kita akan tunggulah selama 23 jam. Dan aku akan kembali lagi ke sini untuk check siapa lagi yang akan respon. Jadi aku dah kira dah berapa yang dah respon aku punya story tu. Jumlahnya ialah 6 orang. Kita akan tengok daripada bawah. So macam korang tahu, Imran Bat ada pergi respon, tapi dia dah padam dah. Yang kedua ialah Qayyum Jawi. So dia repost je lah dekat dia punya story tu. Okay, mantap. Yang seterusnya pula ialah The Iman Ali. Okay, ni pun sama. Tengok apa yang dia reply. Emoji ketawa dengan jangan duduk luar. Oh, ni pula next. Yang daripada Rusia tu. So dibalas dengan emoji ketawa lah. Boom. Yang kelima ialah Ijat Haikal. So dia ada bagi reply lah. Dia kata haha steady. Dan aku pun balas balik lah. Hahaha thank you. Dan yang terakhir sekali ialah Hisham Raus. Inilah apa yang dia reply. Wassalam hihi ingat.
lamanya tak singgah office TikTok HQ. Tengok, ni real, aku dah kata dah. Gambar ni real. Semua yang korang tengok dekat dalam gambar tu kan, bukannya edit. Ni lah bukti dia. So, terima kasih lah kepada semua yang dah reply. Dan aku juga dah buat benda yang sama dekat YouTuber Malaysia. So, kalau korang nak tengok lah, tekanlah video dekat atas ni. Dan jangan lupa untuk subscribe.